Dan aku berani cakap on paper spek dia memang lagi flagship berbanding dengan Sony WH-1000 XM6 yang sangat aku suka dan masih lagi kegemaran aku sehingga hari ini. Tapi aku akan cakap kenapa kedua-dua ni ada kelebihan dia dan kenapa korang patut pilih headphone One kalau korang baru nak menyelami dunia headphone mercu ataupun flagship headphone yang berkualiti. Okey. Pertama sekali, ini adalah kali pertama Nothing bekerjasama dengan KEF Audio, satu syarikat audio berkualiti tinggi dari British, untuk menala driver kat dalam ini. Headphone One menggunakan driver dynamic 40mm yang lebih besar berbanding XM6 iaitu hanya 30mm. Dia menggunakan KEF Audio punya teknologi dari segi tuning dan juga kekal menggunakan Nothing X aplikasi untuk melakukan pelbagai suntingan seperti equalizer dan sebagainya. Kita sembang pasal kualiti audio terlebih dahulu. Kualiti audio headphone One ini sebenarnya adalah sangat flat dan terlalu fokus kepada bass yang tinggi. Dan menurut Kalpe, itu sengaja. Sebabkan itu, Nothing ada menawarkan aplikasi Nothing X untuk ubah equalizer, memberi kebebasan kepada pengguna untuk dapatkan kualiti audio yang digemari dan memang tidak dinafikan boleh dapat level flagship punya kualiti audio setaraf dengan Sony WH-1000 XM6. Aku tak tipu. Tapi memang nak buat benda tu agak leceh sikit. Korang kena pandai nak main demi equalizer tu macam mana. Kalau tak pandai, sebab tu dalam aplikasi Nothing X tu dia boleh generate QR code ataupun scan QR code equalizer yang orang dah setting, iaitu audio profile orang-orang profesional audiophile yang dah setting, yang dah dikongsi dekat Nothing community. Terus Nothing headphone One ni jadi sedap dan sangat enjoy, sangat mengasyikkan untuk kualiti audio dia. Itu kelebihan Nothing headphone One ni lah menurut Kalpe. Untuk kualiti audio, dia memberi kebebasan kepada pengguna. Kalau korang adalah pengguna yang biasa, tak reti main equalizer, dia punya default tu memang akan rasa kosong sedikit dengan bass yang sedikit over. Tapi kalau korang dah pandai pakai Nothing X tu, dah pandai main equalizer ataupun dah tahu ada QR code yang bagus, scan QR code tu, korang akan dapat pengalaman audio yang cukup memuaskan.